semua tak makan belum. Tengok macam ramai yang lapor ni. Yang lapor insya-Allah makan di syurga, amin insya-Allah. Pertama-tama dan selamanya kita mengaturkan banyak-banyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini malam yang ke-16. Betul. Salah, malam yang ke-15. Kalau 16 kita dah bulan. Insya-Allah besok kita akan start bulannya. Malam ni pejam celik, malam ke-15 kita dah separuh Ramadan. Ya, pejam celik. Jadi sebelum kita mulakan pertemuan, sukalah saya mulakan dahulu dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang biasa kita bawa dalam pertemuan adalah selawat at-tafrijiyah. Yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengarkan insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allati tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-'awaij wa tunalu bihi gharaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita, amin insyaAllah. Baik, insyaAllah tajuk kita pada hari ini iaitu apa yang kita nak kejar pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, pejam celik kita telah berada pada 2 minggu Ramadan. Apa yang kita nak kejar dalam bulan Ramadan ini? Tuan-tuan, bagi orang yang gembira dengan kedatangan Ramadan, maka dia akan mendapat kelebihan dan kebaikan yang banyak. Tapi barang siapa yang bila mana datang Ramadan, maka dia akan kata, alah, maka orang ini dia tak dapat kelebihan yang banyak. Tuan-tuan sekalian, kenapa kita kena gembira dengan kedatangan Ramadan? Pertama, Ramadan ini Allah Ta'ala menjanjikan pengampunan. Tuan-tuan, sia-sia dia hidup 20, 40, 50, 60, mati dalam keadaan Allah Ta'ala tak ampunkan kita. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, Ramadan Allah Ta'ala beri hadiah kepada kita bulan keberkatan. Berkat ni maknanya apa dia? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala tak janji 3 benda dalam kehidupan kita. Pertama, Allah Ta'ala tak janji umur yang panjang. Yang kedua, Allah Ta'ala tidak pernah janji apa yang kita nak mesti kita dapat. Yang ketiga, Allah Ta'ala tak pernah janji Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hidup ni mudah. Pertama tadi, Allah tak janji umur kita ni panjang. Oleh kerana Allah Ta'ala tak janji umur kita ni panjang, tuan-tuan sekalian, maka Allah Ta'ala jadikan setiap detik, minit, masa Allah Ta'ala panjangkan, Allah Ta'ala lebihkan, Allah Ta'ala tambahkan, Allah gandakan kebaikan. Contohnya pada bulan Ramadan, Allah Ta'ala gandakan. Siapa-siapa yang solat tarawih digandakan sampai 700. Maknanya apa dia? Seolah-olah kita dengar tazkirah macam dengar 700 kali. Kita baca Quran satu huruf digandakan 700 kali. Bahkan lebih lagi. Itu maksudnya diganda-gandakan. Pada bulan Ramadan ni kita jangan lepas setiap minit, setiap saat. Kerana ada orang yang tuan-tuan bila masuk Ramadan dia hanya apa dia? Dia hanya kita kata melalui Ramadan. Ada orang dia menikmati Ramadan. Kalau kita balik kampung tuan-tuan, kita balik kampung pergi Terengganu, pergi Kelantan, pergi Johor, masuk berdua tu tuan-tuan, ada orang yang mana menikmati setiap pemandangan, tengok Bukit Bukau, dia pergi berhenti di R&R, pergi buang air, sambung perjalanan, dia menghadapi jam, dia mengelak lubang. Ada orang dia duduk sebelah, dia tidur, ngelangker.
tahu-tahu dah sampai. Dua-dua sampai ke destinasi, tetapi tuan-tuan tak dapat momen yang sama, tak dapat nikmat yang sama. Ada orang dia sampai, dia sama-sama akan habiskan Ramadan, sama-sama akan sampai ke 1 Syawal, tapi setiap di kalangan kita dalam keadaan bila bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada orang dia cuma gembira dengan baju raya, kereta raya, motor raya, sampin raya, seluar raya, rumah raya, swimming pool raya. Ada yang sampai daripada sekarang dia dah mengecat rumah, maknanya dia gembira dengan dapur raya. Ada orang tengah renovate dapur, ada orang tengah menghias dalaman rumah, ya, maknanya ada orang gembira dengan songkok raya, tetapi ada orang gembira dengan apa? Gembira dengan, tuan-tuan, Aidilfitri adalah hari fitrah, yang mana kita berjaya melalui 30 hari Ramadan dengan jayanya. Setiap orang akan diberi pahala setelah berjaya melepasi 30 Ramadan. Maka tuan-tuan, kita gembirakan apa dia? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita berjaya kerana kita melalui Ramadan dengan jayanya. Tarawih tak tinggal, puasa cukup. Ni tuan-tuan, puasa dah cukup? Belum cukup. Baru 14 hari tak cukup lagi. Nanti insyaAllah kita akan cukupkan Ramadan insyaAllah. Ya, maknanya kita gembira dengan alhamdulillah Ustaz, qiyamul lail saya tak tinggal, tarawih saya tak tinggal, tadarus saya tak tinggal, puasa saya cukup, ibadah, sedekah saya dapat lewati dengan baik. Saya berjaya menempuh madrasah tarbiyah bulan Ramadan. Saya berjaya menempuh universiti Ramadan. Saya berjaya menempuh bulan sabar. Ramadan bulan sabar. Bulan yang sepatutnya siang halal makan, Ramadan haram makan. Bulan yang sepatutnya halal bersama dengan suami isteri, di siang hari haram bersama dengan suami isteri. Betul? Jadi tuan-tuan, bulan sabar. Sabar apa dia? Sabar menahan diri, bukan sekadar lapar dan dahaga, tetapi sabar menahan daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa kita. Bila ada orang kacau kita, ganggu kita, provoke kita kata inni shaim, sesungguhnya saya puasa. Kalau ada kawan kita, dia cuba kat dalam WhatsApp, cocok kita untuk supaya kita marah, kita kata saya puasa hari ini. Sebab apa dia? Nak bagi tahu kita tak nak batalkan pahala puasa kita dengan sebab caci maki hamun, hanya sebab bergaduh, maka kita kata saya puasa. Kawan kita nak ajak bertumbuk, nak ajak bergaduh, kita kata saya puasa hari ini. Isteri nak ajak bergaduh, saya puasa hari ini. Suami nak ajak bergaduh, kita puasa hari ini. Ya, nak ajak bertengkar, nak ajak bergaduh, kita cakap saya abang puasa hari ini, ayang puasa hari ini. Kerana sayang pahala puasa yang Allah hadiahkan pada bulan Ramadan. Tentu hadis sekalian, kita pun biasa dengar satu hadis yang mana Rasulullah SAW mengaminkan doa malaikat Jibril. Tuan-tuan, malaikat Jibril ini ketua malaikat. Tuan-tuan, setelah kewafatan Rasulullah, Jibril dah tak turun dekat dunia ni melainkan setahun sekali. Bila mana Lailatul Qadar. Ya, malaikat Jibril ketua bagi malaikat. Tuan-tuan, ketua bagi malaikat mendoakan siapa yang masuk Ramadan lalu keluar daripada Ramadan tak dapat pengampunan Allah, celaka dia. Tuan-tuan, saya sebut pada awal tadi kan, ruginya kita kalau dah Allah tak ampun dengan kita. Allah buka 30 hari, 30 kaunter pengampunan. Kalau di sini 30 hari kaunter zakat. Tuan-tuan, kalau ada di kalangan kita yang didapati bersalah, yang dah perlu dihukum 100 tahun, tapi di sana ada bulan pengampunan. Tuan-tuan, saya nak tanya, tuan-tuan mohon ke tidak untuk mendapat pengampunan diraja supaya tidak dipenjarakan, atau tuan-tuan biarkan bulan pengampunan itu berlalu? Kalau tuan-tuan kita dipenjarakan, tanya abang, bulan lepas ada bulan pengampunan, ya, jabat majlis diraja ada buka bulan pengampunan, kenapa abang tak pergi rebut? Oh, tak sempat, saya busy. 30 hari bang, Raja Sultan buka bulan pengampunan 30 hari. 30 hari busy apa? Tuan-tuan, siapa-siapa yang terlepas Ramadan pertama, Ramadan kedua, Ramadan 13, Ramadan 14, ni Ramadan ke-15, masih ada kaunter pengampunan yang kita nak rebut sebelum kita melepasi ataupun keluar daripada bulan Ramadan. Tuan-tuan, setiap hari minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dosa kita banyak. Kullu bani Adam khoton, setiap anak Adam itu pendosa. At-taibu kaman la dzambalah. At-taibu kaman la dzambalah. Barang siapa yang bertaubat, orang yang bertaubat itu seperti orang yang tidak melakukan dosa.
Allah Ta'ala buat kita ni semua pendosa. Kenapa? Nak beritahu kita ni hamba yang lemah. Tidak ada seorang yang mana dia suci daripada dosa. Tuan-tuan, kita lahir dalam keadaan bersih, tapi kitalah yang kotorkan diri kita. Kitalah yang hinakan diri kita. Tak kala mana Allah telah muliakan kita. Setiap anak Adam itu lahir mulia. Sama ada dia berbangsa Cina, Iban, Kadazan, Malanau, apa sahaja, Bugis, Jawa, Banjar, apa sahaja, kita dilahirkan dalam keadaan mulia. Walaupun bapa-bapa kita, apapun agamanya, sama ada agama Kristian, agama Buddha, agama Hindu, budak yang lahir, baby, sampailah dia belum balik, dia agama fitrah. Kalau dia mati dalam keadaan belum balik, dia masuk syurga. Kita tuan-tuan lahir dalam keadaan mulia, siapa pun bapa kita, apapun agama bapa-bapa kita. Maka bila mana kita lahir, kita tumbuh dalam keadaan bersih, maka seterusnya kitalah yang nak buat pilihan. Sama ada terus mulia dengan Islam, ataupun kita terus dalam keadaan agama jahiliah, ataupun memang kita sekarang dah Islam tetapi kita meneruskan tindakan-tindakan jahiliah. Tuan-tuan sekalian, saya mengajak diri saya dan semua, di kesempatan Ramadan ini, marilah sama-sama kita berendah diri, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kerana tuan-tuan, nescaya kalau Allah tak ampunkan kita, kita di kalangan orang-orang yang paling rugi tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Sebab tuan-tuan, kita tahu azab yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang-orang yang tidak mendapat pengampunan itu adalah azab neraka. Neraka ni tuan-tuan dibakar selama 3,000 tahun. 1,000 tahun api neraka berwarna merah, 1,000 tahun kedua api neraka berwarna putih, dan 1,000 tahun ketiga api neraka berwarna hitam. Api neraka ni tuan-tuan warna hitam. Tuan-tuan, api neraka disediakan untuk orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap diri mereka. Siapakah mereka? Kita semua. Tuan-tuan, siapa yang izinkan diri mereka diterajang, dibelasah, dipukul oleh orang kat tangan? Siapa izinkan muka kita ditampar, ditumbuk, disepak oleh orang? Kita takkan benarkan. Kita takkan benarkan seorang pun menzalimi diri kita, tapi tanpa kita sedar. Dosa-dosa itu akan menyebabkan diri kita ini dihumban dalam neraka Allah. Barang siapa yang melakukan dosa, hakikatnya dia sedang membenarkan dirinya dibakar oleh Allah Ta'ala. Maka itulah kezaliman yang besar. Berapa ramai orang yang telah melampaui batas. Ketika mana dalam hidup di dunia ada batas-batas, tetapi kita telah melampaui batas, telah melanggar batas. Ketika mana mata yang Allah pinjamkan untuk kita, kita gunakan untuk melihat yang haram. Telinga yang Allah pinjamkan pada kita mendengar yang haram. Mulut yang Allah pinjamkan kepada kita bercakap yang haram. Kaki yang Allah pinjamkan kepada kita langkah dengan tempat yang haram. Berapa banyak di kalangan kita yang dia telah melampaui batas. Maka tuan-tuan sekalian, ada di kalangan kita yang sedih, kecewa, sampai bila dosa ini terus dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala bagi tahu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirakamkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Wahai Muhammad, kamu katalah kepada orang yang dia berputus asa, orang yang mana dia melampaui batas, dia melampaui batas, yang mana dia berputus asa dengan hidup dia. Dia rasa, ya Allah, kau tak ampunkan dosa aku banyak sangat. Mungkin kau tak ampunkan dosa aku banyak sangat. Orang yang dah putus asa dengan Allah Ta'ala, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah Ta'ala mengampunkan seluruh dosa-dosa hamba. Jangan berputus asa tuan-tuan. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, kita semua banyak dosa. Maka sekarang kita telah berada pada 15 Ramadan. Dan sekejap lagi tuan-tuan, 5 hari lagi Allah Ta'ala akan beri satu tawaran yang hebat. 10 akhir Ramadan dikurniakan Lailatul Qadar, malam yang terbaik diumpamakan 1000 bulan. Tuan-tuan, Allah nak hadiahkan kepada kita malam Al-Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tuan-tuan, ulama kira lebih kurang siapa-siapa dapat satu Al-Qadar, dia beribadah 84 tahun. Tuan-tuan bayangkan 84 tahun tuan-tuan. Kalaulah seumur hidup kita cuma dapat 10 kali sahaja, seolah-olah kita telah beribadah 840 tahun tuan-tuan. Tuan-tuan, 84 tahun ibadah ni tuan-tuan adalah satu benda ganjaran yang besar.
Saya nak tanya, kalau bos kita bagi tahu kepada kita, abang kerja 10 malam, kita bagi gaji 84 tahun. Saya nak tanya ayah-ayah, ibu-ibu, kakak-kakak semua, on tak on? Gaji 84 tahun cuma perlu kerja 10 hari saja. Allah Ta'ala nak bagi 5 hari lagi. 5 hari lagi kita akan dapat keistimewaan. Siapa yang kejar 10 akhir Ramadan dikurniakan Lailatul Qadar, malam yang terbaik diumpamakan 1000 bulan. Allah nak hadiahkan kepada kita. Ya, tuan-tuan, 84 tahun ibadah. Rasulullah bagi clue. Malam itu berlaku pada malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Daripada 10 tinggal 5 malam. Macam mana tips untuk dapat malam Al-Qadar? Tuan-tuan, ulama pesan jangan tinggalkan 2 solat berjemaah, iaitu subuh dan isyak berjemaah. Barang siapa yang solat isyak berjemaah, pahalanya seperti bangun setengah malam. Barang siapa yang solat subuh berjemaah, seolah dibangun 1 malam. Jadi tuan-tuan, daripada sekarang kita dah usahakan. Ramadan ni tuan-tuan, dia bukan tentang bagaimana kita berada di dalamnya, tetapi tentang bagaimana kita mula masuk ke dalamnya. Ada orang, tuan-tuan, dia terlalu gembira dan tertunggu-tunggu, dan bila mana datang saja Ramadan, dia rebut sebanyak-banyaknya peluang yang ada. Malam dia tahu ada tarawih, dia takkan tinggalkan tarawih kerana bulan lain tak ada tarawih. Sahur dia akan sahur kerana bulan lain tak ada sahur. Berbuka dia akan berbuka. Maka tadarus dia akan tadarus. Apa sahaja peluang yang ada pada bulan Ramadan, dia tahu di sana ada kelebihan yang sangat banyak. Kalau tuan-tuan tunggu hari yang mustajab berdoa, kalau tuan-tuan tunggu di sana ada waktu-waktu tertentu. Tuan-tuan, bulan Ramadan setiap hari adalah waktu mustajab berdoa. Memang di sana ada sebelum berbuka puasa, ada sebelum dia, di antara 2 khutbah, ada ketika hujan turun. Tapi tuan-tuan, 1 Ramadan ni tuan-tuan, Ramadan ni, sebulan Ramadan ni Allah Ta'ala berikan peluang pengampunan. Pertama sekali yang kita nak rebut pada bulan Ramadan ni, pengampunan Allah. Yang kedua, kita nak keberkatan. Allah berkatilah hidup. Nak tahu berkat hidup kita ni tuan-tuan, daripada pagi sampai malam, malam jumpa pagi, Allah hadiahkan kebaikan yang banyak. Tengok diri kita, berkat tak berkat? Adakah kita banyak tidur, cuma banyak tidur saja, banyak rehat juga, ataupun kita ni banyak Quran baca, duha sempat. Allah sempatkan kita banyak benda. Tuan-tuan nak tahu diri kita ni baik tak baik, bagus tak bagus di sisi Allah. Allah Ta'ala jadikan kita ni manusia yang banyak kebaikan akhirat ke banyak kebaikan dunia. Kalau banyak kebaikan akhirat, kita manusia yang paling Allah Ta'ala sayang. Tapi kalau kita cuma banyak kebaikan dunia ni banyak, rumah banyak, kereta banyak, tapi boleh Quran tak sempat baca, solat tinggal, sedekah tak sempat. Tuan-tuan, mati semua harta dunia tinggal. Maknanya kita ni semua hidup dalam penghinaan. Tuan-tuan, tidak ada mulianya dengan simpan harta. Fir'aun, Qarun, harta banyak, semua tenggelam, semua tinggal. Tapi kita mulia sebab apa? Sebab ibadah amal soleh yang banyak, sedekah yang banyak, kebaikan-kebaikan yang banyak, Quran yang banyak. Tuan-tuan, kita solat mulia, dengan tazkirah mulia. Tuan-tuan, ada kalangan kita yang apalah ustaz ceramah, apalah buat 20 apa-apa, dia balik rumah bukan pergi mana pun, duduk pada kopi, sambung lagi 2 jam. Betul. Contoh kalau kita dah cepat tanam dengan tazkirah, kita boleh balik. Adakah kita balik, kita rest, scroll TikTok 2 jam, 3 jam, betul? Ataupun sambung singgah pada mamak 3 jam. Mana lambat, kepala sakit, lutut apa semua ni. Lepas tu nanti singgah kedai mamak, kedai kopi. Betul. Itu tadi sekalian dalam hidup ni. Beruntunglah orang yang Allah Ta'ala pilih. Tuan-tuan, orang kalau Allah Ta'ala pilih, tuan-tuan, mudah. Tapi kalau Allah Ta'ala tak pilih, tuan-tuan, Allah, macam-macam dia boleh. Rumah boleh, ada anak boleh, ada isteri boleh, ada duit boleh, ada sawit boleh, semua boleh. Tapi tuan-tuan, bila Allah tak muliakan dia, tarawih dia tak boleh, tazkirah dia tak boleh, Quran dia tak boleh, sedekah dia tak boleh. Sebab apa? Allah tak pilih dia. Jadi tuan-tuan, dalam hidup tak apalah kalau kita tak ada apa-apa, tapi bila mana ada Allah, kita ada sekali. Jadi sekadar itu daripada saya, tuan-tuan sekalian, pun Allah Ta'ala muliakan kita semua. Allah Ta'ala beri keringanan kepada kita untuk mentaati perintah Allah. Allah Ta'ala beri kekuatan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, dosa-dosa kami, dosa guru kami, dosa guru kami, dosa semua Islam. Ya
Allah dengan kesempatan Ramadan ini pilihlah kami menjadi manusia yang taat perintah-Mu ya Allah. Jadilah manusia ya Allah yang sentiasa tawaduk dan rendah diri ya Allah. Ya Allah, kami banyak dosa ya Allah. Kalau Kau tak ampun dosa kami, nescaya kami jadi manusia yang sia-sia ya Allah. Ya Allah, sebanyak manapun dosa kami, seburuk manapun kami, sejijik apapun kami, sudilah ampun dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampun dosa kami ya Allah. Dosa kedua-dua kami dan dosa guru-guru kami, dosa setiap umat Islam kami ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bila nak dapat belajar dari tuan-tuan yang dikasih kesediaan seperti biasa, siapa nak dapatkan sambal goreng, sambal jauh dan juga madu ada di luar sana, boleh ambil dahulu di botol, ada QR code dan nombor akaun, boleh bayar dulu masya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi ada apresiasi ilmu yang disampaikan